Flashback. Jomlah duduk sana. Penatlah puasa ni. Jomlah. Hey guys, kenal tak makcik-makcik punya geng yang 3 orang tu? Oh, yang 3 kat hujung kampung tu ke? Ha. Aku tak suka lah makcik-makcik tu. Bising sangat tau. Ha? Makcik-makcik yang mana ni? Tak tahulah. Ha? Kau tak kenal? End of flashback. Budak-budak, korang buat apa kat sini? Orang dah katakan nak raya. Cepatlah siap. Ni, makcik-makcik korang semua ada dekat tempat-tempat dia. Pergi sekarang. Cepat sikit bergerak. Oh, macam tak cukup orang lah. Mesti ada yang terlebih, yang terlepas ni tadi. Berhenti. Tak sukalah makcik tu. Ya, aku pun. Dia suka ganggu orang. Dia tak mau aku pun. Tu je nak cakap nak suruh orang buat itu, buat ini. Ya. Dia goyang kaki je dia. Tak mau apa-apa langsung. Sabutlah dia tu. Tak suka. Dah tua pun. Mana budak-budak ni? Samaklah. Tahu mana kita tak jumpa langsung. Makcik, apa khabar? Nak tanya ni. Orang baik Amila. Nak tanya. Nampak tak 2 orang budak yang nari tadi? Ada tak perasan tak nampak dekat surau? Ya, nampak dekat surau. Nak join sekali tak pergi dari diorang? Meanwhile. Memandangkan sekarang ni dah nak dekat raya, jadi kita kena prepare bahan untuk raya. So, makcik ni tak naklah. Kami semua malas. Kami ni tahu nak makan je, tak nak buat pun. Wah, memandai korang semua. Jadi, tak apa. Ya, makcik yang akan katakan. Kau buat spray. Kau buat rendang. Kau untuk korang semua ni sesuai untuk mungkin buat lemang. Tak nak. Wah, memandai Tak ada. Buat juga. Cepat. 2,000 years later. Tukar pos. 3, 2, 1. Tukar lagi. 3, 2, 1. Okey. 1, 2, 3. Kami dari Lima Amanah mengucapkan selamat hari raya. Kita serumpun.
hati. Nama kau pun hilang dari hati. Aku move on, hidup sendiri. Tak perlu tahu, aku happy.